وكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن التنفس في الإناء والنفخ فيه وهو مما يسبب المرض. Nabi SAW melarang daripada kita menghembuskan nafas kita di dalam cawan, di dalam air, ataupun kita tiup air itu. Maka itu dilarang oleh Nabi. Sama ada kita melepaskan nafas kita ataupun kita tiup dalam air, maka itu akan mendatangkan penyakit. فقال رجل يوما يا رسول الله الغداء أراها في الإناء قال أهرقها أرمها ما هو تنفخ قال يا رسول الله فإني لا أروى من نفس واحد قال فأبني القدح إذا عن فيك أبعده أبعده وأصرفه أبني القدح إذا عن فيك يعني المراد بالشرب في النفس الواحد أنك لا تتنفس في الإناء هذا المراد فإذا أردت التنفس فأبعد الإناء أزل وأبعد الإناء عن فيك وتنفس. Ada seorang lelaki berkata, "Ya Rasulullah, saya nampak ada kotoran di dalam air saya tu." Maka kata Nabi, "Kalau kamu nampak ada kotoran dalam air kamu, maka buang sikit yang kotoran itu. Buang yang kotoran itu, tuangkan ataupun curahkan. Jangan kamu tiup di dalam air kamu, jangan." Ada seorang lelaki pula berkata, "Ya Rasulullah, saya tak dapat nak minum dengan tahan nafas. Sambil minum air, nak tahan nafas, saya tak mampu, ya Rasulullah." Maka kata Nabi, "Kalau begitu, kalau ketika kamu nak bernafas, jauhkan cawan itu atau bekas air itu daripada mulut kamu." Maksudnya, lepas minum, kemudian nak lepaskan nafas, jauhkan sedikit cawan atau bekas air itu. Kemudian, lepaskan nafas. Kemudian, minum lagi. Kemudian, ketika nak lepaskan nafas itu, jauhkan air itu daripada hidung dan mulut kita. النهي عن التنفس في الإناء الذي يشرب منه لئلا يخرج من الفم شيء أو يكون في اسمه له في نفس التنفس شيء أيضا من الجراثيم والقاذورات. Hikmah larangan daripada kita tiup ataupun hembus di dalam air ini supaya tidak ada terkeluar sesuatu daripada mulut kita jatuh ke dalam air itu, ataupun di dalam nafas kita itu sendiri pun, udara yang kita hembuskan dalam air kita itu sendiri pun ada kuman-kuman dia, ada bakteria dia yang akan bawa penyakit, yang akan bawa penyakit itu ke dalam air itu. أو يستقدر منه غيره أو يورث رائحة في الإناء فبهذا نهى عن التنفس في الإناء والنفخ في الإناء صلى الله عليه وسلم. Ataupun bila kita tiup dalam air itu, maka orang lain akan rasa geli untuk minum lagi daripada air itu. Tak ada orang nak berkongsi air itu sebab dia rasa geli sebab kita tiup air itu. Ataupun akan membawa bau busuk ke dalam bekas air itu. Bila ditiup ataupun lepaskan nafas dalam bekas air itu, cawan atau mangkuk sebagainya, akan bawa bau busuk dalam air itu. Maka itu antara hikmah kenapa Nabi SAW larang kita daripada tiup di dalam air ataupun kita melepaskan nafas kita di dalam air.